Getanyo Aceh dia pengaruh di Indonesia. Nyo kata ya biru uang ke Jawa bayi jajah getanyo. Dengan macam-macam alasan-alasan yang kon-kon. Tak menyaji ramai, ji pai Pulau Jawa ramai, apa pasal? Hana buat je dia, ji ramai nang roi. Gaya Jepang ramai nang roi, India le 2 juta orang. Apa dengan kerana ji ramai nang roi nah ya jajah dia? Hana betak aturan demokrasi. Demokrasi konnya tujuan demokrasi. Nampak? Dengan dari lain. Apa yang kai pugat le Jawa di Aceh. Apa yang kai Purno le Jawa di Aceh. Nyo takon mendung. Dan nyo yang payah tak pergelih lalang utak katanya. Nyo boleh depu nyo kerana pelahir le Tuhan sebagai bangsa Aceh. Kerana bi bahasa Aceh, kerana bi nanggro Aceh. Kerana bihak nyo tanggungjawab nyo mesti tapu lara tapu jah tanggungjawab tu yang harta yang kena beri nyo oleh Tuhan yang tanggungjawab nyo batang nanggro yang kena beri Tuhan nyo tanggungjawab nyo batang jaga nyo umat Islam yang tanggungjawab nyo tapu dah negara Islam nyo mandung penyalur berang hana lebih ni bak yang kala pedang lain tu dah. Oleh sebab nyo mandung kala ke peralain itu dia. Kebetulannya jalan ke sulu lagi na apa yang mesti dia buat. Hanjihan tak pelara apa yang kain itu kubah. Tak tambung apa yang kain itu pegat. Tak buka kitab sejarahnya. Apa itu dia buat. Pakibat itu dia gudai berjik. Pakibat itu dia mati. Yang lagi yang mesti tahu dip, lagi yang mesti tahu dip. Yang kedua, nyo perjuangan Aceh Merdeka ke perjuangan yang bangkit yang mulai tahun 76. Nyo perjuangan yang kamari betul yang kagak pedang lain itu dia tak sambung orang.